Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat menghadiri satu forum perbincangan mengenai isu-isu pentaksiran bilik darjah. Jadi sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Muhammad, iaitu moderator anda pada hari ini. Jadi bersama-sama kita ada saudari Husna, Mazlina, Azlin dan juga saudari Arni. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah isu-isu pentaksiran bilik darjah. Saudari sekalian, sebagai seorang yang bakal mendidik anak bangsa, sudah pasti kita tak asing lagi tentang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ni kan. PBD ini telah dilaksanakan sejak 2014 dan kini ia menjadi pentaksiran utama di sekolah rendah dan menengah. Jadi saya terus kepada soalan, kita mula dengan Saudari Rusna. Apa pendapat anda tentang pelaksanaan PBD ini? Terima kasih Abdillah. Seperti yang kita semua sedia maklum, ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 sudah dimansuhkan sepenuhnya sejak tahun 2021. Memetik petikan Akhbar Ashwa Awani bertarikh 23 September 2024, YB Fadlina sendiri berkata banyak pihak mendesak KPM untuk mengembalikan UPSR dan juga PT3 kerana peperiksaan tersebut membantu aspek kemenjadian murid dan mengurangkan jumlah keciciran dalam peperiksaan SPM. Namun, kita perlu tahu dan jelas, sebagai sebuah negara membangun, pendidikan amat penting dalam membentuk masyarakat bermutu. YB Fadlina juga berkata, KPM sedang menumpukan pada pendekatan baharu Kurikulum Persekolahan 2027 dan dalam proses merangka pelan pembangunan pendidikan baharu bagi menetapkan hala tuju pendidikan negara untuk tempoh 10 tahun bermula 2026. Sekiranya pentaksiran ini diubah-ubah, sudah pasti pelajar-pelajar akan terkesan kerana mereka bukanlah tikus makmal untuk KPM. Terima kasih. Terima kasih Saudari Usna atas penerangan dan hujah yang jelas. Seterusnya saya ajukan soalan ini kepada Saudari Mazlina. Jadi pada pendapat saudari, apakah perbezaan yang paling ketara mengenai antara peperiksaan umum seperti UPSR dan juga PBD ini? Okey, baiklah. Terima kasih Abdillah di atas pertanyaan tersebut. Jadi kita mengimbau kembali beberapa tahun ke belakang ketika negara kita dan seluruh dunia menghadapi wabak penyakit coronavirus iaitu COVID-19 di mana semua sekolah ditutup untuk sesuatu tempoh dan beberapa peperiksaan umum seperti SPM terpaksa ditangguhkan untuk satu tempoh lain sehingga keadaan menjadi reda. Jadi wabak berjangkit ini telah membuka mata Menteri Pendidikan umumnya bahawa pelaksanaan peperiksaan umum sekolah rendah dan juga sekolah menengah rendah sudah tidak relevan lagi sebab ia memakan belanjawan yang sangat besar untuk menilai akademik pelajar jika kita nak dibandingkan dengan sistem PBD. Jadi PBD ni ia bersifat formatif kerana ia bertujuan untuk mentaksir kemajuan murid dari semasa ke semasa secara holistik dan matlamat utama dia adalah untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam pelbagai aspek. Jadi guru mata pelajaran itu sendiri yang akan mentaksir pelajar melalui sistem penulisan, lisan, pemerhatian, projek, kuis, pembentangan dan juga aktiviti pembelajaran lain berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru. Manakala UPSR adalah peperiksaan bertulis yang diadakan untuk mengukur akademik pelajar sekolah rendah sebelum masuk ke sekolah menengah yang merangkumi pembelajaran daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi ini telah membuktikan bahawa pelaksanaan PBD adalah lebih fleksibel dan ideal berbanding peperiksaan umum yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Mazlina di atas penerangan tentang perbezaan peperiksaan umum seperti UPSR dan PBD tadi. Jadi saya petik satu petikan akhbar bertarikh 23 Ogos 2023. Anwar Ahmad, seorang pakar pendidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, berkata, pelaksanaan PBD sejak tahun 2021 sangat bergantung kepada guru dalam pemberian markah dan boleh menyebabkan penilaian tersebut tidak telus. Tambahan lagi, beliau juga berkata, UPSR adalah satu ujian berpusat untuk kita tahu berapa murid yang masih belum menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Tanpa penguasaan 3M di sekolah rendah, murid itu bila naik ke sekolah menengah, murid tersebut tidak akan menjadi murid yang baik dan mudah keciciran dalam pelajaran. Jadi, apa pendapat anda tentang isu ini, Saudari Azlin? Okey, baik. Terima kasih Abdillah di atas pertanyaan tersebut.
Okey, kita sedia maklum akan kegusaran ibu bapa terutamanya bagi memastikan anak-anak mereka mencapai tahap penguasaan iaitu TP yang tinggi dalam PBD. Di samping juga ingin memastikan bahawa anak-anak mereka ni berjaya juga mencapai tahap 3M yang cemerlang sebelum mereka masuk ke sekolah menengah. Jadi KPM sendiri telah mengumumkan 4 intervensi kurikulum bagi mengatasi masalah keciciran pembelajaran ini. Okey, yang pertama sekali, KPM telah menyediakan dokumen pembelajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 bagi mata pelajaran sains dan juga matematik tahap 1 yang mula digunakan pada sesi akademik 2024-2025. Okey, yang kedua pula, pengesanan literasi dan numerasi bagi murid tahun 1 yang bertujuan untuk mengenal pasti murid yang masih lagi belum menguasai kemahiran 3M dan juga untuk mengenal pasti mereka-mereka yang memerlukan intervensi awal yang bersesuaian dengan keupayaan, kebolehan dan juga gaya pembelajaran pelajar tersebut. Okey, yang ketiga pula, laporan tahap penguasaan PBD telah dipermudahkan dan pelaporan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik juga ditukar kepada sistem grade dan peratus yang dilihat lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Okey, yang terakhir sekali, yang keempat, dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 turut telah disebarluaskan kepada semua guru-guru mata pelajaran sains dan juga matematik sekolah rendah melalui pelbagai penganjuran bengkel dan juga penganjuran latihan-latihan bagi memastikan keseragaman dan keberkesanan pelaksanaannya di semua sekolah. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Azlin. Jadi kat sini kita dapat lihat betapa komitednya pendidikan di Malaysia ni bagi menangani masalah 3M ni ya. Jadi saudara sekalian, setiap negara mempunyai pendekatan berbeza dalam menilai pelajar. Saya bagi contoh, negara Finland yang menduduki tangga ke-8 daripada 10 negara berpendidikan paling baik di dunia juga melaksanakan pelaksanaan formatif ni di mana guru menilai pelajar secara berterusan melalui tugasan, projek dan juga perbincangan. Jadi ini membuktikan sekiranya negara luar mampu melaksanakan PBD ni, mengapa PBD di Malaysia ni masih dipandang enteng oleh masyarakat? Saudari Ani boleh ulas sikit pasal ni, isu ni? Terima kasih Abdillah di atas pertanyaan tersebut. Anwar Ahmad, pakar pendidikan dari UKM, pernah berkata dalam satu temubual, terdapat 3 syarat untuk memastikan PBD ini dilaksanakan dengan berkesan. Yang pertama, jumlah pelajar di dalam kelas perlu kurang daripada 25 orang bagi memastikan guru mempunyai masa yang mencukupi untuk mengajar, menilai dan memaksa murid melalui PBD. Yang kedua, pelaksanaan PBD haruslah mempunyai silibus yang sangat fleksibel bagi membantu guru merancang pembelajaran dan pengajaran berdasarkan keperluan murid. Akhir sekali, beliau mengatakan guru perlu mentafsir murid mempunyai kepakaran dalam subjek itu sendiri bagi mengelakkan pertikaian markah dalam kalangan guru dan juga ibu bapa. Jadi, bagi menjawab persoalan saudara Abdillah sebentar tadi, mengapa PBD di Malaysia dilihat tidak relevan di negara kita kerana satu bilik darjah menempatkan 40 ke 45 orang pelajar. Jumlah pelajar yang begitu ramai menyebabkan guru mempunyai kesukaran dalam mengajar dan menilai pelajar. Seterusnya, silibus di Malaysia terlalu padat menyebabkan kita masih melaksanakan kurikulum berdasarkan peperiksaan walaupun setelah kita melaksanakan PBD sepenuhnya. Akhir sekali, pengisian guru tidak tertumpu pada kepakarannya. Sebagai contoh, pada hari ini guru perlu mengajar subjek yang bukan kepakarannya kerana hanya mengisi kekosongan subjek tersebut di sekolah tertentu. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Ani atas penerangan seperti tadi. Jadi pertikaian mengenai pemalsuan peperiksaan umum seperti biasa ni sentiasa meniti di bibir ibu bapa. Alah bisa tegal biasa. Itulah perumpamaan yang sesuai dikaitkan dengan kelaziman penggunaan peperiksaan umum dalam menilai prestasi pelajar. Jadi kita boleh lihat dekat sini, ibu bapa melihat pelaksanaan PBD ni tak cukup untuk kita nilai prestasi murid sekiranya mereka memasuki sekolah menengah ataupun sekolah khusus seperti sekolah SBP ataupun MRSM dan sebagainya. Jadi apakah pandangan anda tentang masalah ini, Saudari Husna?
Terima kasih Abdillah untuk pertanyaan tersebut. Sebenarnya ya Abdillah, seperti yang kita semua tahu, selain PBD, kerajaan juga menjalankan ujian akhir sesi akademik ataupun UASA. Ujian ini menggantikan sistem peperiksaan tradisional seperti peperiksaan akhir tahun di sekolah rendah dan menengah rendah. Berbanding dengan sistem peperiksaan sebelumnya yang lebih tertumpu kepada penghafalan fakta, UASA menekankan pentaksiran yang lebih menyeluruh sejajar dengan prinsip kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR dan juga kurikulum standard sekolah menengah KSSM. YP Fadlina bercakap pada sidang akhbar khas di KPM pada 18 Mac 2024. Pelaporan tahap penguasaan UASA bagi semua mata pelajaran murid di sekolah akan ditukar dalam bentuk peratus dan juga grade. Berbanding sebelum ini, skor setiap mata pelajaran bagi UASA dipaparkan dalam bentuk tahap penguasaan ataupun TP, iaitu antara 1 hingga 6. Jadi sekiranya ibu bapa gusar tiada peperiksaan yang menilai akademik pelajar, UASA ialah sistem penilaian baharu yang diperkenalkan oleh KPM sebagai sebahagian daripada pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Begitu juga sekiranya ibu bapa ingin memasukkan anak ke sekolah berasma penuh mahupun maktab rendah sains mara ataupun MRSM, ada ujian yang tertutup yang mereka perlu duduki untuk melayakkan diri mereka masuk ke sekolah tersebut selain mendapatkan pencapaian akademik yang baik dalam PBD. Itu saja. Terima Okay, kasih. terima kasih Saudari Husna. Jadi saya nak tambah sikit berkaitan dengan WhatsApp ni. Terdahulu gempa di media sosial mengenai luahan seorang bapa mengenai anaknya yang mendapat markah kebanyakannya grade A dalam UASA tapi hanya mendapat TP3 sahaja dalam PBD. Jadi ramai ibu bapa berpendapat permarkahan ni dilihat tak seimbang kerana seorang anak yang bijak pastinya akan dapat skor tinggi dalam UASA. Tapi jika anak tu bersifat introvert di dalam kelas, dia akan dapat markah yang rendah dalam PBD. Jadi apa adakah saudari Mazlina bersetuju dengan pernyataan ini? Baiklah, terima kasih Abdillah di atas pertanyaan tersebut. Tak dapat dinafikan lagi bahawa keberangkalian seseorang pelajar untuk mendapat markah yang rendah dalam PPD sekiranya dia tidak aktif dalam perbincangan di dalam kelas. Namun, PPD ini sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 yang mana tujuan dia adalah untuk mempersiapkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan seiring era digital dan globalisasi. Saya yakin kebanyakan guru membantu pelajar introvert ini ataupun pelajar yang kurang aktif ini untuk mempunyai jati diri dan keyakinan yang tinggi dalam menyesuaikan diri menyertai perbincangan di dalam kelas. Bahkan ada sesetengah mata pelajaran mempunyai kolom pemarkahan seperti kerajinan membuat tugasan yang diberikan yang dapat membantu pelajar mendapat markah tambahan dalam PBD. Itu sahaja. Okey, terima kasih saudari Mazlina atas pernyataan tersebut. Jadi dapat saya simpulkan PBD ni masih relevan untuk dilaksanakan biarpun seseorang itu introvert ataupun extrovert. Jadi kita memasuki ke akhir perbincangan isu ni. Segelintir guru berpendapat PBD ini membebankan kerana perlu merekod dan menyimpan prestasi setiap pelajar. Adakah adakah ada kaedah lain bagi membantu menangani masalah ini, saudari Azlin? Okey, terima kasih Abdillah di atas soalan yang diajukan. Terlebih dahulu, saya bersetuju dengan hujah yang disampaikan oleh saudari Arni sebentar tadi yang menyatakan syarat-syarat yang diperlukan bagi menjayakan PBD antaranya adalah mengurangkan jumlah murid di dalam setiap kelas kepada 25 orang sahaja. Kebanyakan negara Eropah dan negara-negara Skandinavia yang melaksanakan sistem PBD ini menggunakan peranan guru sebagai homeroom teacher. Okay, maksudnya guru tu mengajar beberapa subjek utama kepada kumpulan murid yang sama setiap hari sepanjang tahun. Okay, masa yang lebih lama bersama murid ni memberi peluang kepada guru untuk mengenal pasti kebolehan dan juga potensi murid sepanjang proses PDP berlangsung. Tapi malangnya sistem ini tidak diamalkan di negara kita sehingga kan masa guru bersama murid yang perlu dinilai tu amatlah terhad. Okay, cuba bayangkan seorang guru mata pelajaran perlu ajar 5 ataupun 6 kelas setiap hari dan setiap kelas ada 40 orang murid. Guru perlu rekodkan pentaksiran setiap murid tu tapi berdasarkan jadual waktu mengajar,
guru hanya berjumpa beberapa kali sahaja dengan murid tu dalam seminggu. Jadi masa guru bersama murid jelaslah sangat terhad. Jadi sekiranya pendidikan di Malaysia ni dapat cuba mengamalkan sistem homeroom teacher ni, mungkin masalah beban guru dapat diatasi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azlin atas sujahan yang mantap tersebut. Namun bagi seorang guru untuk menguasai kepelbagaian subjek itu adalah tak mudah tau. Contohnya di IPG, Institut Pendidikan Guru, kebiasaannya bakal guru perlu memilih satu subjek major dan satu subjek minor untuk diajar di sekolah. Jarang sekali dekat Malaysia kita tengok guru dapat mengajar lebih daripada satu subjek teras, kecuali untuk sekolah yang memang kekurangan guru terutama di luar bandar. Jadi Saudari Ani, boleh anda nyatakan cadangan yang boleh dilakukan bagi memastikan PBD ini kekal relevan di Malaysia? Terima kasih Abdillah di atas pertanyaan tersebut. Pertama sekali, bagi memastikan PBD ini sebagai pentaksiran yang diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia perlu meningkatkan latihan serta sokongan profesional untuk para guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Latihan ini bertujuan meningkatkan keupayaan guru dalam menjalankan aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan kebolehan pelajar kerana penilaian pentaksiran bilik darjah berdasarkan pemerhatian guru di dalam kelas. KPM juga perlu memperkasakan penggunaan teknologi dengan melaksanakan proses merekod prestasi menggunakan sistem digital yang lebih sistematik. Ibu bapa pula tidak boleh melepaskan tanggungjawab mendidik 100% ke atas guru kerana tugas mendidik perlulah bermula dari rumah. Ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke kelas tambahan bagi membantu mereka memahami dengan lebih mendalam. Untuk anak-anak ataupun pelajar pula, mereka perlulah mempunyai iltizam yang tinggi, memperbaiki prestasi sendiri dan perlu berani menyuarakan pendapat di dalam kelas. Sekiranya semua lapisan masyarakat memainkan peranan masing-masing, tidak mustahil pentaksiran bilik darjah di Malaysia setaraf dengan pendidikan di negara maju. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Ani di atas cadangan tersebut. Jadi jelaslah membuktikan bahawa kejayaan PBD ini bukan hanya di atas usaha guru dan anak murid sahaja, bahkan masyarakat luar juga perlu menyokong usaha kerajaan dalam membangunkan Malaysia Madani yang bermutu. Isu-isu dalam pendidikan sudah tidak asing lagi dalam negara kita kerana semua orang mahukan yang terbaik untuk anak bangsa. Justru itu, kita sebagai bakal pendidik haruslah sebulat suara membantu kerajaan dan memastikan PBD dapat direalisasikan menjadikan pentaksiran terbaik dalam pendidikan di Malaysia. Jadi saya sampai di sini saja kita punya perbincangan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri, daripada kami sendiri. Jadi saya sudahi perbincangan hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.